Salam Linda. Salam tim. Salam. Salam semua. Salam Raf. Tempat saya tak hujan. Tak tahu petang dia ada ke tak. Saya keluar ni. Salam semua. Salam Dad. Salam semua. Salam Julia. Salam Adam. Tak skrin guys. 450k. Nanti kita bincang ni. Okay. Soalan apa tu? Kalau boleh jawab, saya jawab.
Maaf doktor, nak tanya tentang pandangan jika reality 3D tu is a reflection of the state. Isu Palestin ni kan memang banyak kali saya bincang kan. Tapi tak apalah, sebab you tanya kan. Yang masalah kat Palestin ni dia kolektif frekuensi kolektif. Faham tak? So yang penting sekarang ni, sebab ni yang 1% ni sebenarnya dia tahu how reality works tau. So jadi kalau kita ikut kan, fikir logiknya orang Palestin ni kalau katakan dia nak bunuh, orang Israel ni kalau nak bunuh Palestin boleh je dia bunuh dengan racunkan air semua kan. So macam-macam dia boleh, tapi kenapa dia still bombat dengan openly kan? Sebenarnya dia nak nak meningkatkan kemarahan tu. Jadi bila orang keep on marah, so frekuensi dia akan rendah. Macam kita kan, kita bukan tak marah, kita marah tapi kita tak terikat, faham tak? Kita marah as an observer. Faham So kita sepati tapi tak terikat, tak terlekat as an observer. Dia bila masalahnya bila benda itu melekat kan. So bila kita melekat tiap hari dan itu yang kita pancarkan. Sekarang topik quantum jump back to past. Ramisa betul ke dia? Okey. Kita kena faham dalam law mahfuz ataupun quantum field dia tak ada istilah past, semua in the now semua frame by frame kan. So dalam Quran pun nanti you tengok, sebab semua kejadian adalah in the now, penciptaan in the now, baru, maksudnya semua dah ada concurrently. So it's just a matter of frame. Sebab kita ni walaupun kita nampak macam bergerak, tapi realitinya semua frame now. Walaupun dulu masa kita kecil dulu pun kita hidup katakan tapi dia still dalam frame sekarang. Faham tak? Itu how reality work lah. Nanti boleh tengok dalam saya punya playlist ni quantum field dia memang sistem awal lah. Tajuk tak nampak atas sangat. Nampak? Salam. Nampak Latifah? Tajuk. Siapa semua nampak tajuk kan? Nampak kan? Okey, nampak. Salam. Ara tak nampak? Macam mana ada yang nampak, ada yang tak nampak? Tak nampak. Kalau korang 5D kau mesti nampak. Kalau korang 3D korang tak nampak. Oh, terus nampak sama. Oh, ada pun yang tak nampak Okey, ni nampak. Tajuk apa? Cuba baca. Macam mana ada separuh nampak, ada tak? Takkan iPhone tak nampak? Saya pun pakai iPhone.
Dia dapat. Sudah. Satu nampak, tu tak nampak. Tajuk hari ni takut. Pintu realiti lama yang menyamar sebagai perlindungan. Orang ni banyak sangat takut. Ditakutkan banyak dengan cerita-cerita hantu. Cerita-cerita seram. Kan? Betul. Dinul. Yang tak nampak tu 3D. Salam Eloida. Bangun pula. Kecil-kecil dah ditakutkan, sampai ketua takut. Asyik takut je. Afsad memang hidup ni siasa takut ke? Tak dapat pendek umur. Tadi bukan isu atas atau tak kan? Isu handphone sudah-sudah lah tu kan. Ditakutkan dah tua-tua ni masih lagi ditakut-takut kan. Memang unacceptable. Yang ni kita nak bincang pasal takut. Handphone ke atas sangat. Okay, nampak? Nampak? Semua nampak? Kemun. Lagi bawah sikit lagi. Ni habis bawah dah. Okay, nampak? Tu dekat dahi. Ni nampak. Tapi bila saya download balik video ni, tak nampak pun, tulisan ni tak keluar pun. Baik atas terus. Okey. Takut, tajuk hari ni takut tak apa, kita santai je. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya, tak ada masalah. Waalaikumsalam. Bonda Suzy saya dari kecil memang takut. Sekarang ni macam mana? Takut lagi ke Suzy? Takut apa sebenarnya tu? Tu next question tu. Takut petir, takut mercun. Salam Sam. Lagi. Kerja tak siap, banyak noise. Takut ni biasanya sebab apa? Sebab minda kita dah ke depan kan, betul tak? Siapa setuju? Takut hantu. Tapi Shima, takut hantu Pernah dengar tak orang mati kena cekik hantu? Dia takutkan dengan sakratul maut. Takut nak makan itu ini, takut salah, takut kena marah kan, takut kena reject. Memancar-mancar ketakutan korang kan.
Takut bersuara, takut tempat tinggi, takut tak ada duit, takut miskin, takut tak pandai, takut dosa. Ni satu, takut dosa. Takut duit tak cukup, takut kena bahan. Kalau list kan penuh betul saya takut ni. So sampai bila agaknya korang nak takut ni? Cuba jawab. Macam mana nak hilangkan takut sekatul maut ni? Korang dibombat dengan benda-benda macam ni, kan? Soalannya ada ke tak sekatul maut ni? Takut gemuk. Takut wujud dan riak. Takut je. Takut. Ni takut pula. Jawab Izzah. Nak beri takut. Ui. Takut tu semua adalah ijaz ada apa? Ijaz data kan? Takut nak pakai Porsche. Lagi susah nak pakai. Takut gagal. So kalau takut ni kan, apa yang korang nak equalize kan? Takut sampai nak termuntah tu memang teruk betul tu. Takut buat salah kan? Kalau tengok orang yang berjaya kan, memang salah ni adalah part of apa? Part of proses kan, kejayaan kan. Takut kena judge. Sebenarnya yang kat luar tu, there's nothing outside you. Hologram je. Yang orang yang kita kata nak judge kita tu sebenarnya dia pun apa, dia pun terlupa kita ya kan. Orang kat luar tu tak heran pun korang. Betul tak? Siapa setuju? Kalau setuju cakap setuju. Orang kat luar tu tak heran pun korang. Saya ni buat betul kena marah, apalagi buat salah. Kita pancar dengan Azlin benda-benda macam tu, template tu memang akan memancar-mancar baliklah reality. Setuju perasaan seorang-seorang betul. Orang luar tak heran pun. Kalau korang tengok kan, macam isu-isu viral kan, berapa lama selalu bertahan? Contohnya kalau katakan kalau korang kena fitnah dalam media sosial kan, berapa lama agaknya satu isu tu boleh bertahan? Sehari, seminggu, sebulan, 2 minggu? Tak ada sampai sebulan 2, no. Paling lama pun I think dalam seminggu je. Betul tak? Lepas tu hilang. Betul tak? Paling lama pun seminggu 2, nampak? Tapi yang penting korang yang fitnah tu korang dah terkenal. Okey lah. Ada bunyi Bunyi apa? Bunyi kipas
Bunyi macam mana tu? Ada bunyi hantu. Tertikus klik-klik. Tu lah kat mana? Ni tak ada gerak. Bunyi tripod, tak ada pun tripod sini. Oh ya. Tak apalah, tu noise semua tu. Noise. Alhamdulillah. Nampak dengar kan. Tu kadang bila saya up balik video ada bunyi-bunyi kan. Bunyi frekuensi betul lah tu. So sebab benda ni penting tau, takut ni tau. Sebab benda ni yang memancar dalam realiti korang tau. Tak. Tanpa korang sedari sebab ni hard frekuensi ni. So tu yang dia akan mancar jadi realiti. Faham tak? Salam Uzi. Macam mana nak set up ke 5D? Tenang. Tenang, 0 point. Living in the now. Betul. Takut dia penjarakan kita. Sebab tu korang kena faham maksud kena clear betul-betul takut ni. Sebab kalau masih lagi dominan dalam diri korang, realiti korang tak cantik guys. Takut. Ada yang nak jadi kaya pun takut. Kita bincang dulu kan. Benda tu dah melekat identiti tau. Tapi at the same time, jealous dengan orang kaya. Kenapa aku tak berjaya? Tapi benda tu halus je. Mancar dalam realiti korang. Duk cerita panas sekejap. Betul. Cerita panas sekejap je. Kan? Lepas tu senyap. Kan? Jadi apa tujuan Rasulullah minta kita ziarah orang mati? Ziarah lah orang mati. Apa masalah? Memang bagus. Memang kita dituntut untuk nak ziarah orang mati, ziarah orang sakit. Itu memang tuntutan. Macam mana pula kalau anak-anak yang takut nak try ini semua takut. Kita kena educate diorang lah, Kismet. Biasanya dia dengar benda-benda macam ni, dia punya surrounding tu. That's why kita kena pastikan dengan siapa dia berkawan. If hidup kita semakin tenang, kan sometimes akan datang pasang pelik. Takut akan datang satu ujian. Itu fikiran kita, QT Apple, itu dah ke depan tu. Sebab apa takut? Sebab fikiran kita dah ke depan. Betul. Stick living in the now. So apa-apa pun kita kena balik pada syukur. Syukur tu paling mudah lah untuk nak kata Gary takut ni.
Betul Syima, it's just data tau. Memang ada takut ni. Tapi aku ni bukan takut. Faham tak? Kita separate kan lah. Kentang kuih. Alhamdulillah. Sebab kita tak mengganggu sistem awal. That's why kita kena 0 point kan. Masa 0 point tu kita automatic kita dah masuk 5D. So masa tu kita tenang kan. Baru analoginya baru sistem awal dia take over. Salam Zora. Just nak share kan, apa yang kita belajar sekarang ni, benda ni sangat penting untuk kita menghadap realiti ni. Sebab benda ni yang kita hadap tiap-tiap hari. Benda noise ni macam mana kita control, kita maneuver kan. Itu yang ultimate kan. Jadi macam benda-benda yang umum tu kan. So korang boleh dapat kat mana-mana pun. Boleh tanya ustaz, boleh Google ke kan. Sebab kat sini memang kita saling bantu-membantu. Bukan ada platform sini kita nak cuba nak jadi hero ke kan, nak jadi hebat ke tak. So harap semua clear lah. Macam tadi tu saya terpaksa block dia lah. Salam semua. Bila data takut datang cepat-cepat masuk mod mati. Betul Mi. Let's go. Okay, Alimah. Okay. Mungkin tak perasan saya punya video yang lama mungkin. Okay, marah ni just a data. Okay. So bila marah datang, okay. So you kat, ini ada data marah ni. So saya buat formula STL. Saya sedar, okay. Saya sedar data marah ni. Saya sedar. Berhenti. Saya terima data ni. Sebab yang bagi Allah. Kan? Dan L lepas. Saya lepaskan balik kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. So, every time data datang, data marah ke, data anxiety ke, data trauma ke kan. So bila kita keep on cakap benda macam tu, so dia makin lama dia tak ada power. Sebab yang bagi power pun kita. Sebab kita duk layan reject data tu. Dia datang kita reject. Sebenarnya kita kena terima. Faham tak? Salam Sofi. Saya sekarang ni lebih suka duduk diam daripada bergaul dengan sekeliling negatif sebab saya lebih tenang. Sebab Jamilah, sebab bila you dah 0 point, frekuensi you tinggi kan. So memang
automatic you punya apa tu, you tak boleh bergaul dengan dia. But then at the same time, reality you takkan jumpa orang macam tu. Faham Tim. Okay. Ya ada je, ramai je yang macam ni kan nak tak tahulah, kadang kesian juga sebab no point, sebab kadang yelah, apa yang dia nak buktikan kan, geng-gengan ni tanya orang, lepas tu bila orang tak dapat jawab, so what? Kan sini bukan, itu saya cakap lah, ini kalau nak cerita benda-benda yang macam nak tanya, nak tunjuk power, ini bukan tempat dia. Ni tempat ni macam ni kita nak betulkan realiti kita kat luar tu. Dia straightforward, bukan nak metafora, bukan nak berangan-angan. Saya tak suka buang masa kan. So benda-benda yang macam tadi tu boleh cari kat luar, banyak je. Dan macam-macam pendapat. Kadang satu isu tu pun macam-macam pendapat kan. Tak ada satu pun yang betul kan? Dan tak ada yang salah kan. Contoh macam kita lah, anak-anak kita kan, pendapat lah. Dia punya fikiran dia. Kalau ada 5 orang anak tu, 5 orang lain-lain macam. Faham tak? So macam mana kita nak katakan, kau kena ikut cakap aku? Tak boleh. Anak kita tu macam-macam perangai, ada yang jenis baran, ada yang sabar kan. Macam mana kita ni nak paksa diorang untuk nak ikut kita? Tak boleh. Kan? So apa yang saya nak cakap sini, bahawa kita raikan perbezaan lah. Kita tak boleh menyalahkan siapa kan. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Itu je. So yang penting ni, kita jangan buang masa. Macam mana kita nak betulkan realiti kita kat luar. Sebab benda tu kita hadap hari-hari. Betul, kita tak boleh please semua. Nawani daripada Maybank tadi. Abah Maybank Abah. Okay. Sebab saya cakap ni bukan saya nak emo ke tak. Sebab benda tu memang berlaku kat luar ni kan. So korang kena apalah, aware benda tu. Saya rasa korang pun dah biasa benda macam tu kan. Bukan saya nak kata saya ni apa, tak bagus. Saya pun pernah lalui benda tu juga kan. Jadi fikir balik, no point sebenarnya buat apa. So yang penting ni macam ni kita nak betulkan realiti kita. Jadi bila kita betul, sebab kelas saya ni makin lama makin halus kan. Halus menghalusi kan. Dan saya bawa kepada semua angle lah kan. So takut ni nampak macam simple je, tapi realitinya memang kesan dia, kesan terhadap realiti. So bila korang realiti korang dah cantik kan, macam sahabat kita yang lain kan, senang dia melayari kan. Sebenarnya kalau kita betul-betul faham, tak ada siapa pun nak menghukum kita. Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Kita je yang takut, dan gitu yang kita pancarkan. Betul. Macam-macam kita takut sebenarnya. Takut mati, takut esok, takut tak makan. Tapi sebenarnya kan guys, korang tak ada pilihan tau. Kalau korang betul-betul fahami apa yang saya sampaikan kan. Korang tak ada pilihan sebenarnya. Bukan saya nak paksa.
Sebab kalau korang tak faham ilmu 0 point ni ataupun penyerahan total ni ataupun tawakul ni ataupun apa yang sampai ni lah, mekanik reality ni, korang akan struggle dalam hidup korang. Kan? Serius saya cakap. Kan? Dan saya tak nampak lah yang orang banyak ceritakan benda ni. Kan? Dia lebih kepada umum lah. Kan? So mekanik dia tu. Betul Amal betul pineapple lah. Alhamdulillah. Betul korang ni memang sebaik kejadian, korang ni memang master creator, faham tak? Sebab korang create moment to moment, tapi sebab korang tak yakin, dibombartkan dengan apa benda tak takut ni, itu yang tak betul-betul apa realiti korang tak cantik kan. Itu sebenarnya kan. Bukan maksud bila saya kata master creator ni kita nak jadi tuan, tak. Ini mekanik dia. Itulah kadang ni kita nak explain kadang ni susah kadang kan. That's why korang kena buka ilmu ni, kena buka faham mentality ni, kena buka kan. Sebab kalau nak ceritakan memanglah semua Allah kan, semua Allah kan? Tapi mekanik tu yang korang kena tahu, sebab korang kena melayari hidup hari-hari kan. Baru dapat berita kakak saya nak kena warded, kurang sihat. Okey. Moga dia memudahkan. Tenang je tim. So ultimate dia sebenarnya memang apply dalam kehidupan lah, tu je. Ingat sistem Allah dia takkan take over. Analogi dia lah bila korang tak tenang. Itu je pegang. Sebab kita ni semua nak takut. Kita semua nak kontrol. Sedangkan dia dah manage trillion galaksi ni kan. Korang ni nak kata satu butir pun, tu pun besar tu. Tornado apa-apa hal pun kena tenang dululah bagi nervous system relax dulu. Kalau tak ketakut ni, dia akan orang kata suppress you punya badan tu. Bagus Fiza. Boleh guna formula Fiza ni. Semua data. Mudah anggap data semua kan.
Kadang-kadang bila kalut tu banyak benda tak settle sebenarnya kan. Kadang kita tenang tengok, settle juga semua. Betul-betul Fiza. Suri ninja sebab tu dalam Quran dia kata demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa dia rugi? Demi masa sesungguh manusia itu dalam kerugian. Okey, kenapa dia rugi? Cuba jawab, siapa boleh jawab? Oh, pineapple juice. Betul Adilia, sebab dia mengejar. Sebab tak living in the now, pancaran kekurangan betul. Betul. Sebab sistem apa ni dia frame by frame. Kan? Dia terus flip je. Faham tak? Semua solution dah ada. Yang korang ngejar tu itu tak logik untuk nak ngejar sebenarnya. Semua frame. Sebab dia dalam 3D betul. So apa-apa hal kan, dia dapat berita apa-apa ke, tenangkan medan korang dulu. Ini yang memancar sebenarnya. Itu paling asas. Biasanya bila datang berita-berita yang macam tu, yang melantun-lantun ni, buat pernafasan 636 sedar benda tu data, ini data ni aku sedar, aku terima dan aku lepaskan. Tengok ada lagi, buat lagi, keep on buat, tenangkan diri dulu. Salam long, sebab itu je kan. So yang sampaikan data tu siapa? Allah juga kan. Dia hantar tu untuk apa? Dia tengok korang tenang ke tak? Zam kalau nak buat presentation kan, nak bagi tenang kan, you kena tenang sendiri senang cakap. Tenang diri dulu, buat pernafasan, relax dulu pandang audience kan, pandang sesuatu kan. InsyaAllah dia ambil masa tu. Tapi apa pun kena tenang dulu lah. Salam Lan. Julia ni master. Hebat Julia. Fiza, sebab bila kita, memang betul Fiza. Ingat macam saya buat konten dulu kan. Kita ni adalah aliran daripada kegelimpahan sisa Allah. Macam kita duduk di bawah air terjun kan. Itu contohlah. Kena kita alirkan je. Tahniah Nurul Imani. Anak lagi tak pressure kan bila kita tenang kan. Sebab kita yang pancarkan realiti. So kalau kita tenang, anak kita tenang, tu je.
Mas Alfia, malic acid ni rasa masam. Dia bukan masin. Foplet tu. Dulu sebelum ZP berapa tak dapat foplet. Tajuk bawah tu, tajuk apa tu Fiza? Oh, dah sampai dah barang Okey, nanti tak faham nanti boleh DM saya. Oh, menyamar sebagai perlindungan. Betul-betul. Siapa kat sini yang bila datangnya kemelekatan emosi korang akan rasa macam hook kat jantung tu? Saya tengah takut tak dapat settlekan hutang. Awal-awal lagi rempeyek dah pancarkan hutang. Takut. Kena tenang. Biar sistem awal take over. Kita kena tenang dulu. Tenang dulu, Fasuk Faidi tengok apa yang miracle happen. P0 point betul-betul lah. Dia ada kemelekatan nak mencegah hasil, intai-intai. Jangan kontrol bila, bagaimana. Kemelekatan rasa tangan bergetar-getar. Okey. So bila dah buat STL tu, dia dah hilang ke macam mana? Macam mana dah 3-4 hari tak dapat tidur ni. Itu you pancarkan kekurangan, kerisauan. Tak yakin Tak yakin dengan Nawah. Rempeyek, cuba jawab. Salam, Syah. Oh, Latifah dia attack bahu So masa bila kita buat STL dia akan hilang ke Latifah? Bagus. Titilah for you. Betul rempeyek ni confirm tak coherent. Orang tidur malam kau 3-4 hari tak tidur biar betul. Tengok balik video saya lah rempeyek. Sebab kalau you tak settle benda ni, bila-bila pun dia akan dapat loop yang sama. Ada yang hilang, ada yang tak. Especially family. Family ni data dia memang agak melantun lah. Syafiq Fauzi. Masuk 5D dan transit. Kita kena jadi observer lah. Total observer. Kita kena tenang. Join je, tak ada masalah Syafiq. Okey je. Nak apa? Nak share ke? Oh, naik kotak. Okey.
Dah. Hello, Assalamualaikum Dok, apa khabar? Salam Syafiq. Dok, apa khabar, sihat? Ya, Alhamdulillah. Thank you. Dok, Ha. to be honest Dok, saya sebenarnya dah follow Dok daripada follower Dok belum ada 10,000 lagi. Saya rasa dalam 4,000 macam tu lah kot saya dah join. Oh, terima kasih. Dok, saya tak tahulah sama ada Dok masih ingat ataupun tidak, tapi saya pernah bertanya soalan waktu tu, tak silap saya 2 bulan lepas ataupun bulan lepas. Masa tu Dok tengah live dengan one of Dok punya student, lawyer Hafiz kalau tak silap saya. Fizi. Fizi, okey. Saya bertanya soalan, macam mana kalau contoh Dok dalam situasi ada hutang 2 juta, kemudian macam mana konsep 0 point yang Dok akan implement? And then Dok tak jawab, tapi Allahuakbar, lawyer Fizi yang tolong jawabkan konsep tu lah. Okay. And then surprisingly Dok, saya mencuba kaedah itu tau, tapi saya menggunakan pendekatan yang berbeza, which is saya sebelum ni jauh dengan Tuhan Dok. Okay. Saya jauh dengan Allah. Tapi banyak benda yang saya nak buat konon-konon untuk bagi saya banyak duit. End up saya sebenarnya makin bertambah hutang bukan bertambah duit. Sebab yalah, mungkin bila kita tak letakkan diri kita tak coherent tu. Okay, konsep 0 point tu tak ada pun dalam diri kita. Kita rasa takut, tak cukup. End up memang betul tak cukup pun. Kan? Kemudian Dok, sampailah satu tahap bila Dok punya video saya banyak, and then saya rasa macam mana aku nak dapatkan total 0 point dalam hidup aku. Saya cuba dekatkan diri saya dengan Allah Dok, dengan saya ikut program-program yang berkaitan dengan agama ni lah. Kemudian dekat rumah saya ni dekat dengan markas tabligh tau Dok. Jadi saya seorang diri saya pergi, saya nak tengoklah, sebab orang kata kalau dengar usrah dengan agama ni kita makin tenang kan. Saya pergi Dok, dalam keadaan bahu saya ni memikul hutang yang kalau ikut logik akal memang tak boleh nak settle pun, dan which is sampai ke hari ni tak settle lagi pun. Tapi saya dapat satu ketenangan dalam hati saya. Perkenalan, tak kau lah apa nak jadi, cuma aku sekarang ni usaha je lah kan. Kalau katakan tak selesai, aku harap je lah, aku serahkan je lah, Allah tolong. Cumanya Dok, masalah saya adalah nak konsisten dekat dalam berserah kepada Tuhan punya alam semesta ni Dok, selalu culas. Ada masa saya boleh Dok tenang, okay, macam Allah mudahkan, macam saya tak fikir pun benda tu, saya boleh jalan hidup saya macam biasa. Tapi Dok, ada masa dia datang yang macam macam mana ni kalau tak selesai ni, macam mana tak selesai benda macam mana Dok kekalkan meminta sentiasa berada kat dalam state 0 point tu Dok? Nak tanya saya itulah berkenaan dengan tadi tu, kekalkan tu. Macam mana nak kekalkan? Sebab bila kita sekejap ada sekejap tak ada pun sama juga, kita akan kacau frekuensi tu kan Dok kan? Okey, dia macam ni Syafiq. Saya boleh jawab ke? Kan ada apa nak cakap lagi? Tak ada, itu saja. Okey, pertama kali Syafiq, thank you follow, dah lama. And then pasal soalan tu kan, seriously saya tak perasan mungkin, tapi dah jawab, Fizi dah jawab kan? Fizi dia dah jawab masa saya punya soalan yang kalau contoh Dok ada masalah hutang 2 juta and then ada due yang Dok kena settlekan. So lawyer Fizi tu dia dah cerita lah. Cumanya saya implementkan konsep, cumalah mungkin sebab saya baru kan, saya kejap boleh kejap terkeluar, kejap boleh kejap takut tu datang balik. Macam mana Dok kekalkan sentiasa dalam 0 point tu? Okey, macam ni dia macam ni, kalau katakan saya ada hutang 20 juta apa betul ada Syafiq 20 juta 2 juta. So saya sebenarnya memang korang sebenarnya kalau sesiapa malah korang ada 2 pilihan. Okey, sama ada korang nak tenang ataupun korang nak jadi huru-hara. Kalau korang jadi huru-hara tu memang dia lagilah orang kata takkan settle masalah, betul tak? So pilihan terbaik adalah tenang. Okey. Tenang ini sebab apa pilihan terbaik tenang adalah di mana kita automatik kita serahkan kepada sistem Allah. Okey, tak apa. Saya terang mekanik dia macam ni. Okay. Kalau saya ada masalah yang macam Syafiq ni, pertama kali
automatik saya kata solution ni memang dah ada dalam 5D, dalam Lauh Mahfuz lah. Sebab apa-apa yang kita terfikir automatik akan ada solution dalam 5D. Yang itu saya kena clear dulu. Maksudnya kita kena yakin. Yakin tak boleh 99.99%. Yakin kena 100%. Sebab dia macam kita download CD lah dulu kan. Kalau download 99.9 pun tak boleh tengok. Kan kau kena 100% baru tu. So yakin. So masalah orang sekarang ni dia tak betul-betul yakin. Faham tak? Betul. Sebab dia tak nampak lagi kat dalam 3D. Itu yang obstacle. Selagi kita tak settlekan benda tu, lagi tu kita tak betul-betul firm. Okay? So untuk nak yakin ni, nanti Syafiq boleh tengok dalam saya punya playlist ni, ada tips yakin. Nanti tengok. Sebab ini penting, sebab penerangan dalam tu sangat-sangat detail. Tengok banyak kali. Okey, kemudian menjawab persoalan Syafiq berkenaan dengan macam mana kita boleh maintain dalam 0 point ni. Saya manusia Syafiq. Saya punya noise pun melantun-lantun. Bukan bermaksud bila kita orang kata macam master 0 point kita tak trigger, tak. Benda trigger tu semua orang. Walaupun kita hebat macam mana pun kita memang akan trigger. Tapi yang paling penting sekarang ni, macam mana kita nak cepat balik pada 0 point. Maksudnya kita benda tu tak replay sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan tau. Kita cepat sedar. Faham tak? So, dengan cara apa? Dengan cara formula STL yang saya ajar tu. Iaitu sedar, ini dah ada data hutang ni. Aku sedar data 20 juta ni. Kemudian aku terima sebab yang datang tu daripada Allah. Kemudian aku pulang balik kepada kau ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. So setiap kali datang data-data macam tu kan, kita akan ada trigger, betul tak? Trigger takut kan. Kita cepat buat benda tu. Kita cepat balik pada neutral. Dengan kata lain, kita tak kacau sistem Allah. Faham tak? Itu Syafiq buat tu dulu. Okey. Tak payah nak fokus yang lain dulu. Sekarang ni yang paling penting kena stabilkan medan. Saya ulang balik Yang paling penting stabilkan medan. Itu je ultimate. Sebab kadang-kadang kan macam contoh di kawasan sekeliling saya dok. Saya ni Allah bagi rezeki, seluruh sekeliling saya sangat bagus. Keluarga, which is ramai orang kat luar sana yang kalau dapat macam saya ni, diorang sangat bersyukur. Tapi dalam cerita saya ni dok, yang bermasalah itu saya. Saya yang suka buat benda yang tak sepatutnya saya buat lah. Tapi saya cubalah untuk improve diri saya kan. Dan thank you so much dok. Ada banyak ilmu yang dok share, saya implementkan dalam hidup saya. Dan walaupun saya masih belum boleh duduk dalam state 0.2 all the time, tapi setiap kali saya berfikir sekarang ni, saya akan berfikir, dan setiap kali saya berdoa, saya akan cakap, Ya Allah, tolonglah aku ya Allah sentiasa duduk dekat dalam sistem kau ya Allah. Saya ingat dok ada bagi tu satu BGT dok kan, berkenaan dengan doa tu kan. Saya minta doa tu je dok. Dan insya-Allah lah. Jadi Afiq, senang je. Jadi saya bagi doa pendek Ya Allah, selaraskan kehendakku dengan kehendakmu. Dah settle. Okey. Selaraskan kehendakku dengan kehendakmu. Dah. Itu je. Alright. Automatic dalam sistem kegelimpahan dia. Yes. Ayat doa itu hari ada lagi sekali sistem kegelimpahan. Alright, thank you dok. Saya sebenarnya bukan tak bersyukur. Saya bersyukur tapi saya tak 100%. That's why saya nak belajar sangat macam mana. Sebab sebenarnya dalam Islam pun ajar kita kena sentiasa Allah akan jadi seperti apa yang hamba-Nya sangkakan kan. So kalau kita asyik fikir benda yang tak elok lah jadinya. Betul. Kalau kita mikir miskin lah kita. Tapi kalau kita cuba fikir, tak payah fikir lah, kita just live in the now kan. Sekarang ni aku tengah hidup macam ni, aku jalan je lah kan. Aku hidup, aku kerja apa semua kan. InsyaAllah lah, tak ada apa kan. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya ingat kalau lah ada rezeki dapat duduk dekat Kajang dok
Saya dah pindah kat Semenyih, kat Eco Hill. Semenyih. Sebelah Kalau Dok pernah dengar lah grup Kuasai Mimpi. Tak pernah dengar Mimpi. Ada student Dok yang join kat lah grup tu. Grup tu sebenarnya konsep dia lebih kurang macam Dok ajar. Dok ajar 0 point. Lebih kepada nak sentiasa duduk kat 0 point. Yang Kuasai Mimpi ni pula dia nak sedar, kita nak sedar diri kita ni siapa kan dalam hidup dalam agama Allah. Bila saya cerita dengan grup tu, semua kenal Dok rupanya. Oh. Orang-orang hamba Allah hebat tu selalu dia cakap macam tu lah. Corong je Syafiq. InsyaAllah. Nanti kalau ada masa, kalau tak ada apa-apa, saya datang Semenyih. Tapi duduk mana? Saya Johor Bahru dah. Oh, jauh. Tapi selalu ke area-area sana sebab nanti roja-roja lah. InsyaAllah. Ada masa Dok Thank you so much Dok. Saya terpaksa undur diri tapi Dok, InsyaAllah lepas saya implementkan seminggu ni, saya yakin ada benda baik, saya akan naik lagi, saya akan share dengan viewer dan Dok. Terbaik. InsyaAllah. Okay. Thank you Syafiq. Alright, InsyaAllah. Sama-sama. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Dekat je Johor, betul. Dia betul lah, memang dekat lah. Saya tak nak jadi penakut. Dah 50k pizza laju je. Okay guys, kita sambung. Nak kat pukul 10 lah. Habis lah. Okay guys, kita sambung buat nota sikit Okay, takut. Kalau siapa yang tak nampak ni, tajuk dia takut pintu realiti lama yang menyamar sebagai perlindungan Okay, 10 poin. Okay, tajuk dia takut pintu realiti lama yang menyamar sebagai perlindungan. Okay, poin 1 korang tulis lah 10.5 je Fiza, 5 je. Takut bukan musuh takut ialah signal. Ni penting ni sebab dia data juga Dia kena back pada observer. Faham tak? Ajilah ada. Takut bukan musuh, takut ialah signal. Okay, poin 1 takut bukan musuh, takut tu signal. Korang tak perlu nak berlawan dengan takut pun. So bila korang berlawan tu, korang reject. So ramai orang ingat takut ni suatu yang macam kena buang, tahu. Sebenarnya dia adalah, dia adalah isyarat daripada sistem saraf yang menganggap ada ancaman. Takut ni adalah isyarat daripada sistem saraf yang sedang menganggap ada ancaman. Sistem badan korang. So masalahnya bukan rasa takut kan. So masalahnya bila kita terus percaya kepada rasa takut tu tanpa kita check. Macam kita tengok kalau dalam fizik sistem dia akan bertindak balas mengikut maklumat yang diterima Kan dalam kehidupan pun macam tu jugalah. Macam kita punya mind pun macam tu juga So kalau kita fokus kepada takut tu, otak akan anggap bahawa ancaman tu memang benar walaupun belum berlaku. Faham tak? Sebab kita kena ingat badan kita ni dia sistem tau, dia mekanik tau.
Walaupun korang nampak apa, darah, daging semua, tapi dia sebenarnya sistem yang hebat. Faham tak? Dia sangat interact. Kalau kita tengok dalam tauhid pun Allah selalu cakap apa? Mengajak orang beriman supaya tidak takut dan tidak bersedih. Kerana apa? Kerana bila ada masalah takut ni, so dia akan menghilangkan korang punya apa? Ketenangan. Faham tak? Itu berbalik-balik pada ketenangan. Sebab apa tenang? Sebab tenang tu hanya tenang tu lah bila sistem awal dia akan take over. Analogi dia. So contoh macam duit kurang lah kan. Terus fikir, habis lah bulan depan macam mana kan. Sedangkan bulan depan belum pun tiba lagi. Tak? Sebab apa dia minda dah ke depan. Macam korang lah kerja ni, tiba bos panggil masuk kan. Korang mesti dah cuak, apa hal lah bos aku ni kan. Ini mesti nak kena buang kerja kan. Sebenarnya dia nak jumpa korang sebab nak bincang projek baru je pun. Takut kepada perkara yang tak berlaku lagi. Pak. So macam apa lagi? Anak demam je pun and then terus Google. Tengok penyakit yang paling teruk. Kan? Dan kan doktor pun kata, alah ni demam biasa je. Nampak? ChatGPT. Okay, settle point 1 Salam Aisyah. Takut bukan musuh, takut ialah signal. Signal apa? Isyarat pada sistem saraf yang menganggap dia ada ancaman. Okay. Okay, point 2 point 2 tulis takut membuatkan kita mahu mengawal segala-galanya. Takut membuatkan kita mahu mengawal segala-galanya. Takut membuatkan kita nak kawal segala-galanya. Memang nampak ayat tu, logik kan? So bila takut ni dah take over, so ego tu kan sebenarnya nak mengawal semua perkara, betul tak? Sebab apa? Kita nak pastikan apa? Semua rancangan tu ikut kita lah, betul tak? Dan kita nak jawapan segera baik. Semua nak sekarang semua nak kepastian Tapi realitinya banyak perkara besar kan yang memang luar daripada kawalan kita pun kan. Jantung berdegup paru-paru bernapas kan, sel-sel badan korang semuanya berlaku tanpa arahan daripada korang pun kan. Kalau badan kita ni guys, Allah urus setiap saat apa pasal korang pula rasa bahawa korang kena kawal semua benda ni guys. Nampak? Itu masalah kita kan. So itu yang penting, 0 point, mana kita mengganggu apa? Berhenti mengganggu aliran dengan ketakutan. Faham tak? Contoh macam apa? Anak nak ambil exam besar lah, SPM kan. Dia
5 minit call anak. Tiap-tiap 5 minit call. Ni anak kat nak exam ni kan. Macam mana? Tiap hari call. Belakang anak pun stres lah. Kim yang set tu beli yang apa tu, yang ada 3 barang tu Epsom salt, olive oil dengan malic acid. Betul ni. Kita takut anak relax je. Ni betul Haji Perkara yang kita takuti tak pernah berlaku pun kan. Macam tu juga bisnes Bisnes slow kan. But for the past I think few month ni memang bisnes agak slow juga kan. Bila slow tu risaulah macam-macam Kemudian refresh account bank setiap sejam. Tapi tak bertambah pun. And then kita punya markah pasangan lambat balas WhatsApp kan, terus fikir macam-macam Sebenarnya bateri habis. Okay guys, point 2, faham Takut membuatkan kita mahu mengawal segala-galanya. Markah. Okay, point nombor 3. Point 3, takut mengunci identiti lama. Ni identiti ni yang kita tanpa sedar ada dalam diri kita. Yang mengganggu proses 0 point sebenarnya. Benda tu dah jadi template. Takut mengunci identiti lama. So kalau kita tengok setiap keputusan datang daripada identiti yang kita pegang Kalau identiti kita je daripada dulu kita fikir bahawa dia macam template aku ni memang susah, aku selalu gagal, projek-projek aku semuanya biasanya mesti aku kalau buat kan mesti tak pernah habis aku tak layak aku hamba yang hina So semua keputusan ni sebenarnya datang daripada identiti itulah That's why kita pentingnya dalam 0 point kita anggap benda tu sebagai data dan ia adalah cerita yang kita ulang. Contoh macam ni lah, ada peluang bisnes baru so korang rasa ini memang bagus aku nak join bisnes ni lah. Tiba-tiba terus teringat bisnes lama aku dulu gagal lah buat bisnes. Dah last tak buat langsung guys. Betul Bella So macam contohnya macam nak kahwin lagi katakan mungkin hidup dengan trauma yang hubungan lama tu, so semua dianggap sama, faham tak? Tu yang dia tak berani nak commit disebabkan pengalaman lama tu. Contoh Kemudian kalau kita tengok takut orang kutuk kan. Nak buat live ni takut orang kutuk kan. Lalas ilmu yang dia nak ngalir tu tak sampai juga. Sebenarnya orang
Tak ada kutuk apa pun. Tak. Takut ni benda halus sebenarnya. Okey, poin nombor 4 takut di reject. Takut nak propose idea. Semuanya takut. So pacaran kita sentiasa dalam ketakutan. So sistem dia akan balas balik takut. So memang memancar-mancar takut tu. Rezeki pun sempit. Okey, poin nombor 4 Takut mencipta interference dalam medan kesedaran. Takut mencipta interference dalam medan kesedaran. Takut mencipta interference dalam medan kesedaran. Contohnya macam nak jual produk kan. So produk dah siap semua kan. And then pagi yakin Kemudian petang alamak, takut tak laku pula. Malam tu terus nak stop. Kan? Nampak? Sama kat yang macam doa kan. Hari ni yakin, esok ragu-ragu kan. Lusa pula marah kerana apa? Tak nampak hasil. Nampak? Macam kita buat pelaburan contoh lain lah kan. Kita beli, orang kata share ni bagus kan. So kita belilah sebab apa? Sebab orang lain beli kan. Kemudian tiba-tiba jatuh. So kita jual dengan sebab apa? Sebab panik. So rugi kerana apa? Emosi tu lah. Nampak? Okey, nombor 4 doa apa tu? Doa yang pendek tu Doa apa? Ya Allah, selaraskan kehendakku dengan kehendakmu. Itu kan? So nombor 5, poin 5, tenang ialah kekuatan yang sebenar. Tulis poin nombor 5, tenang ialah kekuatan yang sebenar, kekuatan sebenar lah. Ialah kekuatan yang sebenar. Back pada tenang je guys. So ramai orang ingat bila tenang ni mesti pasif. Ini korang kena clearkan betul-betul lah. Tapi sebenarnya kan kalau korang tengok bila hakikatnya lah kan, tenang ni kalau kita tengok keadaan sisa saraf kita yang stabil tau. So bila kita tenang, kita punya minda jelas keputusan pun lebih baik hubungan pun lebih harmoni kan. Sebab tu ada ayat dalam Quran ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang kan. So itu yang pentingnya kita faham 0 point 0 point ni bukan tak ada cabaran. Korang faham kan? Dia sebenarnya 0 point ni, berapa kali saya ulang ialah kemampuan kekal tenang walaupun cabaran masih ada. Terima kasih Adilia.
Kemampuan kekal tenang walaupun cabaran masih ada. Trigger awal tu okey, biasa tu. Tapi cepat kembali tenang macam seorang yang contoh yang hilang kerja So seorang ni memang panik jenis yang panik bila dapat kena resign kan, pun panik. And then dia pun putus asa kan, habislah menyendiri semua. Tapi seorang lagi ni bila dapat tenang dia susun langkah lah untuk mencari peluang baru. Macam contoh Uwais lah, dia dapat surat habis kontrak kan, tapi dia relax je kan. Siap cakap kat bos, terima kasih bos. Ada ayat dia cakap, bos pun terkejut, awak relax ke tenang kan. Tapi sebenarnya lepas dia dah berhenti tu, sebenarnya dia dah buat bisnes kan, income dia melebihi apa yang dia dapat kan? Sebab dia tenang kan, dia reda semua betul Haji naik ruam kat badan pun kalut dah. Okay guys, okay kan 5 poin tu. So lepas ni janganlah takut kan, bagi living in the now living in the now. So bila ada perasaan takut tu, apa yang korang buat? So korang offset lah, ataupun korang equalize dengan gratitude, bersyukur, balik kepada badan itu cara mudah lah untuk kita nak kembali kepada 0 point Memang trigger normal, memang akan trigger, tapi janganlah lambat. Cepat balik pada 0 point lah Kena tenang, sebab bila medan korang tenang, so bila dalam keadaan 0 point tu, dia tak mengganggu tau aliran Allah, sebab korang dalam mode observer. So itu yang dia punya solution tu, million solution Saya rasa saya takut dengan bos saya sebab aura dia kuat sangat. Macam mana nak handle masalah ni? Tak, ini sebenarnya bos tu adalah pancaran diri kita Bella. Selagi you tak 0 point, selagi you tak tenang, selagi you tak anggap bahawa bos you ni hanyalah data, selagi tu you pancarkan ketakutan. Cuba you tenang. So you takkan nampak lagi bos you yang aura yang kuat sangat ni. Tak, kita yang mancarkan ketakutan tu. Betul, clownfish. Betul. Dah faham kan? Sebab there's nothing outside you. Nothing is bigger than Allah. Pegang dua tu cukup lah. Yang korang nak bergaduh dengan hologram, buat apa? Sisa Allah ni sebenarnya untuk nak meningkatkan kita punya kesedaran. Proses pelajaran, selagi kita tak settle dalam kita tak 0 point, so kita akan berpusing dalam loop yang sama. Ni macam main game lah kan. So bila lepas pun naik.
Semua orang ada data berbeza dan ada data yang sensitif. So data sensitif tu selagi korang tak neutral, selagi tu dia akan datang je tau. Dia tahu itu yang menunjukkan bahawa apasal apa ni Bella ni tak lepaskan ni. Bella datang ni. Dia tak 0 point gitu. So dia datang dalam pengalaman yang berbeza. Sistem nak mengajar kita supaya upgrade. Tapi selagi kita tak upgrade, selagi kita tak nampak sebenarnya, selagi tu kita akan berpusing dalam loop yang sama. Orang yang kena hysteria ni, of course dia memang takkan duduk dalam 0 point ni. Memancar-mancar ketakutan dia. So okay guys, terima kasih jalan live hari ni. So terima kasih Syafiq di Net Tingkap. So insyaAllah kata ada apa nanti kita sambung lagi. Moga hari ni kita belajar sesuatu lah. So terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.